Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share resepi kek buah versi yang bakar. Bahan-bahannya 500 gram mixed fruit. Asingkan sedikit mixed fruit ni untuk hiasan di permukaan kek nanti. 250 gram mentega, 5 biji telur grade A, 200 gram tepung gandum, 40 gram tepung jagung, 1 sudu kecil soda bikarbonat, 1 sudu kecil baking powder, 170 gram gula halus, 2 sudu makan susu pekat, sedikit pewarna kuning, sedikit esen vanila, 2 sudu makan oren sangkuit, mula-mula gaul mix fruit dengan sedikit tepung gandum. Pastikan kita dah asingkan sedikit untuk hiasan di permukaan atas kek nanti. Ayak tepung gandum, tepung jagung bersama dengan soda bikarbonat dan baking powder. Di dalam mangkuk pengadun, masukkan mentega dan gula halus. Pukulkan mentega dan gula halus sampai kembang. Yang ni saya guna speed nombor 3. Kemudian masukkan sedikit esen vanila. Bila gula dan mentega dah kembang, masukkan telur. Masukkan telur sebiji demi sebiji. Kemudian masukkan susu pekat. Masukkan oren sangkuit. Sambung pukul lagi untuk sebatikan semua bahan-bahan. Kemudian masukkan sedikit pewarna kuning. Sambung pukul lagi.
Dan last sekali masukkan tepung yang diayak tadi. Masukkan tepung sedikit demi sedikit. Selepas masukkan tepung, guna speed yang rendah. Saya selalu guna speed nombor 1. Last sekali masukkan mixed fruit. Masukkan sedikit demi sedikit. Kacau hingga sebati. Saya guna tray hitam, rap bawah sekali, api atas dan bawah. Suhu mengikut oven masing-masing. Oven saya kecil, saya guna 150 darjah Celsius. Kemudian masukkan adunan ke dalam tray. Saya guna tray 8x8 inci. Sapu mentega pada semua bahagian tray, tapi lapik dengan baking paper bahagian bawah sahaja. Kemudian hiaskan permukaan kek dengan mixed fruit yang kita asingkan sedikit tadi. Bakar kek 50 hingga ke 55 minit ataupun sehingga masak. Bakar sehingga bahagian atas tu betul-betul garing supaya bahagian dalamnya masak dengan sempurna.